Okey geng, ini ada visor LSR geng. Ini visor LSR yang smoke. Color kuning dia punya cap. Yang ini visor Bogo. Korang boleh tengok dia punya perbezaan Tengok perbezaan dia. Okey geng, ini ada satu cap visor yang untuk 3 button punya. Untuk helmet SGV, helmet MS dan sebagainya. Ini brand LSR. Yang ini aku pilih cap warna kuning, dia punya visor smoke. Korang boleh pilih color lain dan juga dia punya visor clear dan smoke ada dua jenis. Apa beza dengan Bogo? Okey. Kita tengok yang Bogo Yang Bogo lebih renggang geng. Dia lebih kecil. Nampak bahagian tepi tu. Bogo yang atas, yang bawah ni LSR. Kalau korang tengok dia punya labuh pun lebih labuh LSR punya. Lepas tu LSR punya ni ada ni gapnya sikit je. Kalau Bogo tadi gapnya banyak. Lepas tu ada tulang geng. Tepi dia ni ada tulang. Memang ngam lah. Memang cun. Tengok ni. Dia punya bahagian atas ni ada lengkung macam ni. Dia tak rata. Kalau Bogo dia rata terus kan. Inilah dia. LSR. Yang ini ada takut-takutnya ni. Tangga. Memang mantap. Memang ngam. Bila rapatnya ni, angin pun tak berapa nak masuk dengan Bogo. Bogo dia lebih jarak. Lebih kecil dia punya visor. Lebih pendek dan juga lebih kecil. Yang ini Bogo lah. Yang ini LSR. Korang boleh beli visor ni dekat beg kuning, dekat bawah.